Saudara, kita dalam keadaan yang sangat tidak baik. Suasana negara dalam keadaan sangat celaru dan tidak menentu. Kita diancam daripada segenap sudut, agama, bangsa, kedaulatan tanah air dan pelbagainya. Saya ni Kak, jarang ceramah menulis. Tulis selalu apa lintas dekat kepala kita sebut. Tapi kali ni kena tulis. Sebab apa? Banyaknya kejadian dalam negara Malaysia ni. Kan? Jadi malam ini saya nak sentuh beberapa perkara. Perkara pertama ialah saya akan sebut perkembangan terkini. Ramai orang tak faham apa jadi. Kes Najib Razak petang tadi. Sampai saya rasa dialah manusia paling banyak kena denda, Ustaz, kan? Tak pernah lagi kita dengar orang denda. Denda kena kau pergi mahkamah tadi berapa kena denda? 300 tak ke helmet. Kan? Berapa kena denda? 2 juta sebab rasuah. Kan? Hari ni dia ada manusia kena denda 11 bilion. Kan? Saya tak faham ini kalau nak ngumpul 11 bilion ni, mati hidup balik, mati hidup lagi sekali, mati hidup lagi sekali pun belum tentu boleh kumpul 11 bilion. Itu kan kita akan ulas perkembangan tersebut. Kedua, saya akan cuba menyentuh sebentar tadi sahabat saya yang berhormat Ahli Parlimen Sikh sebut pasal ART, Perjanjian Perdagangan Amerika dengan Malaysia. Saudara, apa kena-mengena Amerika dengan Malaysia berjanji, Washington dengan Kuala Lumpur berjanji, apa kena-mengena dengan orang menoreh getah dekat Sikh? Kan? Orang menoreh getah ni masalah dia daun gugur je. Saudara, tidak. Dia sebenarnya masalah ini akan masuk sampai ke bilik tidur kita akan dijajah. Saya akan cuba mengulas dan menerangkan saudara apa yang sebenarnya berlaku. Kalau tak salah saya kiraan ratifikasi perjanjian ni akan disahkan, kita tinggal 2 hari saja lagi. 2 hari saja lagi, lepas tu tak boleh reverse dah. Ketiga, saya akan menyentuh beberapa perkembangan semasa ancaman-ancaman terhadap agama. Dan yang terakhir sekali, saya akan sentuh persoalan Panglima Tentera Darat yang korup dan rasuah, yang saya akan sambung pendedahannya malam ini. Sesedari yang saya hormati sekalian, banyaknya tajuk nampak macam 348 baru habis ni. Kalau tengok senarai tajuk tadi kan, tapi kita mana sempatlah kita capai kan. Tapi hari ini saya rasa berbangga, alhamdulillah, saya rasa Allah naikkan darjat, memberi ruang dan peluang untuk saya hadir dalam satu program memperingati Asyahid, tokoh besar, peristiwa besar dalam negara bernama Malaysia, kan? Asyahid Ustaz Ibrahim Libya, seorang tokoh yang saya rasa tidak mampu diganti oleh sesiapa lagi. Orang kata Cikgu Bat ni dia berani. Tak, saya kalau beza dengan orang yang telah pergi ni, saya Asyahid ni saya umpama debu di jalanan saja. 40 tahun dulu, sehingga sekarang, apa sebenar yang kita nak belajar daripada peristiwa ini? Pertama ialah cakap kena serupa bikin. Jangan cakap tak bikin-bikin, asyik cakap saja. Perjuangan ini adalah pelaksanaan kata-kata. Ia bukan sekadar menyusun kata indah dan kemudian hilang entah ke mana. Apa yang kita dapat hari ini ialah hasil perjuangan mereka yang telah pergi. Kerana itu jangan sesekali kita khianat dengan perjuangan. Jangan sesekali kita rasa permudah dan perlekehkan keadaan. Sebab saudara, untuk membina apa yang kita dapat hari ini ialah pengorbanan, darah, kasih sayang, air mata, keringat mereka-mereka yang telah pergi ini. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita kena ingat mereka ini berkorban segala-galanya. Pelajaran yang kita dapat yang kedua apa dia? Yang saya melihat ialah persoalannya Allah bagi kepala otak, kena berfikir, dicampur dengan hati nurani, kena buat pertimbangan betul dan salah.
kepada anggota keselamatan. Ni saya nak bagi tahu, 14 orang syahid terkorban, tetapi 4 orang jadi mangsa keadaan. Kenapa? Saudara, hanya nak memburu satu manusia yang difitnah ketika itu. Saya lahir tahun 78, lagi kecil lah masa tu, kan? Tapi soal dia, macam apa yang digambarkan dalam kepala kita? Pertama, kita ni dulu, saya pula jauh duduk kat Rombau Sanun, kan? Masa time tu lagi tak faham apa cerita. Yang kita tahu tengok TV1, tengok pula lepas peristiwa tu siap buat drama lah Guru Yaya, kan? Tak patutlah, memanglah. Saudara, akhirnya kita tak boleh salahkan anggota keselamatan pun pada ketika tu. Mereka juga mangsa. Mereka diberitahu benda-benda yang menggambarkan bahawa tidak seperti yang sepatutnya. Akhirnya datanglah merempuh dan mengorbankan 4 orang anggota keselamatan, kematian yang sepatutnya tidak berlaku. Kerana itu saya nasihat saya apa dia? Betul kita jalan tanggungjawab, betul kita jalan tugas, betul kita akur dengan keadaan, dengan kerajaan yang memerintah hari ini, tapi jangan akur membuta tuli. Allah bagi akal, Allah bagi iman, Allah bagi hati. Kita kena tanya betul dan salah. Kalau tak perlu buat, jangan buat. 600 orang mengepung kampung ini, saudara, hanya untuk nyawa satu manusia, yang akhirnya bukan 14 yang syahid itu mangsa. Yang mangsa ialah 4 orang anggota polis yang pergi itu. Yang mangsa sepatut mengenang peristiwa memali ini siapa? Mereka, saudara. Jadi kerana itu kita kena perteguhkan dengan semangat memali ini untuk lebih pergi dengan lebih jauh lagi dalam perjuangan ini. Pegangan saya mudah. Apa dia? Berjuang tu hak kita, menang kalah hak dia. Hak kita apa? Berjuang. Berjuang-berjuanglah. Kan? Berjuang apa ni, tak menang-menang kan, tak ni apa semua. Itu hak dia. Dia nak bagi, menang-menanglah kita. Kan? Jadi sesedari yang saya hormati sekalian, saya rasa sungguh bertuah dan saya rasa sangat terharu berada di pentas mengenang 40 tahun Syahid Ustaz Ibrahim Libya dan peristiwa memali yang seharusnya mengajar bukan saja kita tetapi seluruh rakyat Malaysia dan seluruh agensi-agensi dalam kerajaan sekali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya nak menyentuh mula-mula sekali ialah persoalan perjanjian Amerika dengan Malaysia. Ustaz, saya bagi tahu, saya seru kawan-kawan parlimen jangan panggil perjanjian ini perjanjian ART, jangan. Perjanjian ini kita kena panggil perjanjian Anwar Trump, perjanjian penggadaian hak kedaulatan negara. Perjanjian ini saya bagi tahu saudara, ketika kita mula bising perjanjian ini, kita bising, Tengku Zafrul jawab apa? Anwar Ibrahim jawab apa? Anwar kata, ini tak baca, tak faham, jadi lawan terus hanya dengan sentimen. Tengku Zafrul cakap apa? Tengku Zafrul cakap, dia kata, tak apa, nanti yang mana kalau tak elok ke kita depan, kita cancel, kita potong, kita boleh tarik bila-bila masa saja, tak ada benda yang mengikat kita. Saudara, perjanjian ini sebenarnya adalah hasil daripada kebodohan Anwar Ibrahim dan Zafrul. Saya sebut, sama ada dia sengaja ataupun tak sengaja, saya bagi tahu dia mula cerita dia apa dia? Apabila sebuah perancangan atau sebuah organisasi, ini organisasi perang ekonomi, nama dia BRIC, Brazil, Rusia, India, China, South Africa buka satu gabungan nak berperang ekonomi dengan Amerika, nama dia BRIC. Malaysia ni negara kecil. Kekuatan Malaysia daripada zaman Melaka bawa ke zaman Malaysia merdeka, daripada Tun Razak sampailah sebelum Anwar. Apa kunci kekuatan negara bernama Malaysia? Kita negara berkecuali, kita pakar runding.
kita tak sokong A bergaduh dengan B, kuasa barat bergaduh dengan kuasa timur, blok komunis, blok barat bertembung. Kita tak ambil pot, lantak korang bergaduh, aku negara kecil, yang penting apa aku dapat, dan yang penting ialah kita nak jaga negara kita. Tetapi di zaman Anwar Ibrahim, dia sengaja secara sedar dia pergi kepada Rusia, dia tanda tangan Malaysia masuk gabungan BRIC. Bila benda-benda seperti ini berlaku, Amerika dah tentu marah. Bila Amerika marah, Amerika mengenakan cukai, tarif yang tinggi kepada Malaysia. Sedangkan ketika Anwar bawa masuk Malaysia ke dalam gabungan Rusia, China dan sebagainya, ketika itu Anwar sedar bahawa Malaysia ni, rakan dagang utama Malaysia, kita berdagang paling besar ialah Amerika. Yang kau pergi dengan Rusia pasal apa? Sebab saudara, akhirnya kerana kebodohan Anwar Ibrahim ni, nak benda popular, nak benda meletup-letup, akhirnya Amerika naik cukai. Amerika dah naik cukai, saudara. Dia boleh buat lawak yang langsung tak boleh terima. Ni pemimpin buat lawak, saudara. Dia pergi dengan Tengku Zafrul, pergi berjoging depan White House, Tengku Zafrul cakap apa? Tengah jogging, Tengku Zafrul update media sosial dalam bahasa Inggeris, update Twitter dalam bahasa Inggeris. Dia cakap apa? Tengah jogging nak cari Trump. Saudara, Trump tak baca ke Twitter? Trump baca. Akhirnya selepas benda tu, Trump terus kenakan maksimum kepada Malaysia. Nampak tak? Apa dia perjanjian AD ni? Perjanjian Amerika ni apa dia? Saudara, Malaysia kena akur dengan saya ambil beberapa ruang saja. Malaysia perlu akur dengan Amerika. Pertama, kalau nak turun tarif tu, kita mesti beli kapal terbang Amerika. Kita mesti beli arang batu daripada Amerika. Kita nak gali REE, kita mesti tanya Amerika dulu dengan siapa kita nak berniaga. Saudara, habis tu kita merdeka ni untuk apa? Semua benda akhir ni tanya kepada Amerika. Saya jump in ke dalam artikel 15. Kalau tak salah saya, artikel 15 tu menyebut apa? Menyebut pasal pasaran bebas. Dalam pengurusan ekonomi mesti ada pasaran bebas dan telus, dia kata. Kerajaan tidak boleh intercept, ganggu pasaran bebas. Maksud dia, saya bagi tahu apa? Maksud dia ialah, saudara, sekarang ni kita ada polisi Bumi Putra. Kedua, kita ada GLC, syarikat-syarikat yang memang kerajaan bina, kerajaan tanggung, kemudian diberi kontrak dan projek. Contoh yang saya nak sebut, Kementerian Pertanian nak beli baja. Siapa supply baja dekat Kementerian Pertanian? Pertubuhan Peladang Malaysia. Bagi kontrak baja kepada Pertubuhan Peladang, jadi mesin baja kerajaan beli, kilang kerajaan siapkan, dan peladang masuk ambil tender Kementerian Pertanian dan bekal baja. Benda ni berlaku untuk apa? Pertamanya, sistem Bumi Putra. Kedua ialah membantu GLC kerajaan. Dan selepas ini benda itu tidak boleh berlaku. Tidak boleh berlaku. Sebab apa? Sebab pasaran bebas, laissez-faire yang kita janji dengan Amerika. Tak boleh lagi dah GLC, dan tidak ada lagi perlahan-lahan isu peluang untuk Bumi Putra. Perlu bebas sama rata. Itu yang sekarang ini kalau saudara buka tender-tender, mula menggugurkan perlahan-lahan istilah dan syarat Bumi Putra. Ini akan berlaku ni, akan berlaku lagi apa? Dalam artikel tu menyentuh produk halal. Halal, bila timbul isu halal, Anwar bersuara lagi. Anwar kata apa? Takkanlah kita nak barang tak halal, kita nak kira halal. Ini semua fitnah pembangkang. Ni saya nak bagi tahu orang baling, orang Sikh ni, dengar betul-betul.
Industri halal Malaysia ataupun halal JAKIM adalah standard halal paling tinggi dalam dunia. Seluruh dunia melihat standard halal, label halal JAKIM sebagai benda yang paling hebat satu dunia. Tetapi melalui perjanjian ini, kita wajib mengiktiraf halal Amerika. Maksud dia apa? Kalau Amerika keluar halal, Amerika kata produk ni halal, dia datang masuk Malaysia, kita kena iktiraf dan kita kena bagi label halal JAKIM. Maknanya yang kaji, yang test, yang buat semua benda ni Amerika. Tapi dek kerana perjanjian ni, perjanjian pengkhianatan kedaulatan negara ni, produk tu masuk, kita kena bagi halal JAKIM. Dan selepas itu standard halal JAKIM akan runtuh dan hancur industri halal Malaysia. Saudara yang saya hormati sekalian, apa yang tak kena lagi? Yang perlu saudara faham, yang perlu kita faham ialah berkenaan produk pertanian, hasil tani. Hasil tani daripada Amerika kita tidak boleh sekat. Dagang ni sekarang ni kita tak boleh sekat. Amerika boleh masuk, kita boleh berniaga dekat Amerika. Kita nak berniaga apa? Daun getah. Amerika akan bebas masuk, kita tak boleh halang. Kita tidak boleh halang lagi. Masuklah semua produk. Dan apabila produk ini masuk, saudara, apa nasib petani kita? Saya bagi contoh. Baru ni saya ceramah dengan Ustaz Syukri dan Datuk Halim Tamuri, Ketua PAS Selangor di Shah Alam. Saya menyentuh berkenaan dengan ad ni dan saya sebut apa dia? Saya ambil contoh sawah padi. Sawah padi. Saya kata Amerika teknologi lebih tinggi. Keluaran hasil beras Amerika jauh daripada Malaysia ni. Kalau dia nak sabotaj, dia akan bawa masuk beras, dia subsidi beras dia, dia bawa masuk Malaysia, dia jual beras rendah daripada harga, kita tak boleh halang. Akhirnya kita seronok apa dia? Hari raya buat ketupat pakai beras Amerika, kita seronok murah. Tetapi implikasinya apa? Petani kita mati. Lama-lama sawah tutup sebab orang makan beras Amerika. Makan beras Amerika, beras orang putih pun murah, dia kata. Lama-lama sawah kita mati. Bila sawah kita katup 5 tahun lagi, industri sawah kita mengecil, industri padi kita mengecil sebab orang dah tak memerlukan lagi. Akhirnya jadi apa? Akhirnya kita bergantung, leher kita, rengkung kita ni, kita pergi gantung kat Amerika. Amerika tak jual beras kat kita, kita mampu. Lama-lama, mana food security kita? Mana kedaulatan kita? Amerika cakap lagu ni, kita kena ikut. Sebab apa? Kalau tak, Amerika tak bekai beras. Kita ada beras. Akhirnya, kita tak boleh berniaga dengan siapa. Kita nak berniaga dengan siapa? Amerika tentukan. Saudara, faham ke tak faham ni? Faham ke tak faham? Faham. Perjanjian ini sebenarnya perjanjian yang memang mengikat kita dengan Amerika. Akhirnya Tengku Zafrul cakap, tak apa. Kalau kita tak suka apa ni, kita tak berminat, kita boleh keluar bila-bila aja. Akhirnya bila Menteri MITI tamat, Tengku Zafrul habis rombakan kabinet, MITI diambil alih, had kementerian yang jaga perdagangan luar ni diambil alih oleh Johari Ghani, orang UMNO. Hari pertama Johari Ghani duduk dalam pejabat MITI, apa Johari Ghani cakap? Johari Ghani cakap, tuan-tuan semua kena sedar bahawa perjanjian dengan Amerika tidak ada jalan keluar. Malaysia dah tanda tangan, kita wajib ikut semua benda. Saya cuba sedaya upaya untuk runding mana boleh runding. Saudara, perjanjian tu 2 hari lagi, hari Senin ni akan diretify. Dan kita bersedia hilang negara ini. Dan UMNO jangan lepas tangan, kata tak ada kena mengena. Hang sebahagian daripada orang yang memberi kuasa kepada Anwar Ibrahim, dan Anwar Ibrahim telah jual kedaulatan kita. Saudari yang saya hormati sekalian, selesai bab ad,
Bab ART, Perjanjian Kedaulatan Negara ini. Sambil itu saya nak sentuh sebab menyentuh isu kabinet. Anwar telah pindah kabinet Malaysia, rombak. Tapi saudara, ini kali pertama dalam sejarah. Semenjak 13 Mei, puak-puak Malaysia ni, puak-puak chauvinis ni, dia mimpikan apa dia? Menguasai bandaraya Kuala Lumpur. Betul? Puak-puak ni memang mengidam nak berkuasa. Akhirnya saudara, melalui perjanjian ini, memang kita hancur, kita serah semua dah. Pertama, KPKT ni memang dah bagi serah DAP urus. Sehingga akhirnya URA yang Ustaz Tamizi sebut tadi, Kak, URA ni saya nak pendekkan macam ni lah. Undang-undang Pembaharuan Bandar. Undang-undang Pembaharuan Bandar ni 30 tahun sekali dia boleh review. Bukan review undang-undang. Contoh, buat flat, buat rumah tinggi, buat bangunan di Kuala Lumpur. Pegawai kerajaan, kita orang Melayu ni, anak-anak kita jadi pegawai kerajaan, pergi beli rumah 800,000, 600,000, 30 tahun hutang. 30 tahun bila habis dah nak habis hutang, dekat nak habis hutang, apa berlaku Pak Long? URA datang. URA kata, okey, cukup dengan 60%, 70% dalam bangunan tu semua setuju, kita runtuh reban buat balik. Oh, kami tak halau orang. Kami utamakan penduduk di situ. Yalah, bagi balik dekat penduduk situ, tapi hang jual pula 1 juta. Bila orang Melayu nak lepas daripada hutang? Nampak tak mereka buat lagu tu? Dan benda ni bukan benda baru. Benda ni saya dah lauk awal lagi. Bila siapa nama menteri KPKT ni? Saya ni nama orang jahat selalu lupa. Ngakomeng. Kak Ngakomeng ni, Bang Ngakomeng ni, Pak Long Ngakomeng ni, bulan pertama dia jadi menteri, dia umum apa? Bulan pertama dia jadi menteri, dia umum apa? Dia umum ambil penasihat daripada housing board daripada Singapura. Betul tak? Ingat balik, cari balik dalam Google. Masa tu saya ingat dah. Kan? Saya kata apa? Siap, kita akan jadi Singapura. Bukan saja Pulau Pinang, bukan saja Kuala Lumpur, satu Malaysia akan mereka jajah. Akhirnya dia datang dengan URA macam ni. Sampai Anwar Ibrahim kena rayu. Kita batal tak boleh. Kita tangguh. Okey, tangguh sekejap boleh, nanti kita bentang balik. UMNO tak boleh cakap apa. Dan hari ini apa berlaku? Hari ini bukan saja KPKT yang menguasai bandar-bandar, dengan menteri wilayah, menteri dan timbalan menteri, Anwar pergi bagi kat DAP. Puak ni tunggu daripada 13 Mei menitik. Seronok. Kan? Lagi sekali UMNO jangan nak main tuding tadi jari apa semua. Hang hingak sekejap lah, nak buat drama. Kan? Satgi Zahid Hacum, semua terkejin. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, hancur, Malaysia dah hancur. Itu belum saya cerita lagi persoalan. Kalau dalam bab, saya kena faham, ni nak masuk bab Najib ni. Kan? Saya dah bercakap dengan puak-puak Najib ni, hampa kena kencing, hampa kena tipu, tak percaya. Hampa jangan mimpi Najib akan keluar, tak percaya. Ni, Najib dapat pengampunan diraja dalam bentuk pengurangan tempoh tahanan dan ubah tempat tahanan di rumah. Betul atau tak betul, itu memang hak raja. Hak raja. Bagi saya mudah. Cikgu buat je pandangan apa? Saya bagi pandangan saya, Najib bersalah, mahkamah dah tentukan. Itu proses mahkamah. Mahkamah tentukan, Najib salah. Okey, baik. Dia dah menjalani sebahagian daripada hukuman, maka Tuanku yang di Pertuan Agong bertitah. Tuanku yang di Pertuan Agong bertitah. Dan memang prerogatif, maknanya memang kuasa raja. Bertitah dengan cakap apa? Okey, Najib dikurangkan, diberi diskaun, tempoh pemenjaraan, dan dia perlu ditahan di rumah.
Raja dah titah. Oh, bincang pula. Titah raja tu buat dalam bilik ke luar bilik. Titah raja tu ada mesyuarat ke tak ada mesyuarat. Ni saya nak bagi tahu. Bila hang bentuk kerajaan, kerana tuanku dah bertitah, maka kami kena ikut juga titah tuanku. Tapi ni tuanku titah, ada surat, ada titah, kan? Hang tak ikut pula. Kedua, saya bagi tahu, sama ada mesyuarat atau tak ada mesyuarat, tuanku dah buat keputusan. Tuan-tuan, kita pernah ada seorang banduan peliwat. Dia ditahan kerana kesalahan meliwat dalam penjara. Kerajaan Najib dipimpin oleh Najib Razak jatuh. Sebaik saja kerajaan jatuh, Mahathir angkat sumpah jadi Perdana Menteri. Sebaik saja Mahathir angkat sumpah jadi Perdana Menteri, Peguam Negara bercuti dan letak jawatan. Pada ketika itu menteri wilayah kosong, tak ada orang. Tak ada orang lagi, Mahathir belum lantik kabinet. Anwar telah melangkah keluar daripada penjara dengan surat yang ditandatangani oleh Yang di-Pertuan Agong. Ingat ke tidak? Pada ketika itu saya bagi tahu lembaga pengampunan ni syarat wajib. Ini dalam perlembagaan Malaysia. Syarat wajib dia mesti di ex officio kan, disekretariatkan oleh menteri wilayah. Ketika Mahathir jadi menteri angkat sumpah, menteri wilayah belum dibentuk, kabinet belum dibentuk. Macam mana Anwar boleh keluar? Menteri wilayah pun tak ada. Kedua, antara anggota wajib dalam lembaga pengampunan, siapa dia? Peguam negara. Ketika Mahathir angkat sumpah, peguam negara yang dilantik oleh Najib ketakutan, lari, letak jawatan. Peguam negara kosong. Jadi lembaga pengampunan sahih, tidak bersidang. Kalau pengampunan Najib itu salah, maka pengampunan Anwar Ibrahim juga salah. Maka kalau Najib dipenjarakan terus, Anwar Ibrahim harus kita kembalikan balik ke penjara, saudara. Itu hakikat dia. Najib salah tak salah, mahkamah dah tentukan. Tapi dalam proses perundangan, dalam perlembagaan Malaysia menyebut dengan jelas bahawa ada proses pengampunan diraja. Dan bila raja bagi titah, kena ikut. Ini kau dengan raja, kau tak nak ikut. Dengan Najib ni nama bosku, kau tunggang. Jadi saudara-saudara yang sekalian, bab Najib ni satu bab. Itu bab UMNO lah, terpulang lah. UMNO ni kalau bertelur, ada berani-beranilah. Tapi tengok memang tak berani lah. Tapi yang saya nak bagi tahu apa dia? Yang saya nak bagi tahu ialah, titah raja tau. Titah raja. Kau seret titah raja masuk mahkamah. Kemudian titah raja engkau tolak melalui proses mahkamah. Maknanya bangsat tak bangsat kerajaan yang kita ada hari ini. Saudari yang saya hormati sekalian, yang ketiga dalam bab ini yang saya nak bagi tahu. Dalam perlembagaan menyebut dengan jelas, lembaga pengampunan ni ada di Kedah, lembaga pengampunan, sekretariat yang buat mesyuarat tu, yang Sultan Kedah akan pengerusikan. Yang bila pengerusi Sultan Kedah, yang buat mesyuarat ni siapa? Kerajaan Negeri Kedah. Kerajaan Negeri Kedah buat mesyuarat, kan? Dan MB boleh duduk dalam tu. Kalau di peringkat pusat, kesalahan di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Kuala Lumpur, dia adalah kuasa raja yang di-Pertuan Agong. Maka yang perlu panggil mesyuarat, yang tulis minit mesyuarat, tuanku minit mesyuarat pertama ampunkan orang ni, minit mesyuarat kedua bincang pasal orang ni, minit mesyuarat ketiga bincang pasal orang ni. Siapa? Dia adalah menteri wilayah. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, Anwar dah lantik menteri wilayah daripada DAP. Anwar lantik menteri wilayah daripada DAP. Saudara ingat, dia akan bawa masuk ke nama Najib Razak untuk dibincang dalam lembaga pengampunan? Tak akan. Jadi UMNO, kamu kena tipu, kamu kena kencing. Najib Razak kena sedar bahawa nama kamu sedang ditunggang saja oleh beberapa kepimpinan UMNO yang terus menjadi penjilat kepada Anwar Ibrahim dan DAP. Saudara yang saya hormati sekalian,
Maka dengan itu, hari ini kita lihat macam mana hipokritnya kerajaan. Ada banyak nak ulas dalam bab ni. Tahun 2020, tahun 2018, saudara, SPRM umum apa kak? SPRM umum apa? Kami dah jumpa Raja Arab, betul tak? Bukan SPRM saja yang sahkan Raja Arab ni, bukan SPRM saja. Malah Zahid Hamidi cakap apa? Saya dah jumpa dah Raja Arab yang bagi derma tu. Akhirnya mahkamah hari ni cakap apa? Surat dan Raja Arab yang bagi derma itu cuma mitos dan ilusi, tak wujud sebenarnya. Jadi mana betul ni? Mahkamah hari ni betul ke? Maka kalau mahkamah betul, Najib dengan SPRM penipu. Kalau Najib dengan SPRM, Zahid dengan SPRM penipu. Tapi kalau Zahid dengan SPRM cakap betul, mahkamah pula yang menipu. Saudara, kerana itulah keluar kerajaan hari ini, kerana nak cover, nak tutup semua benda, kan, atas perkahwinan yang perkahwinan tunggang langgang ni, akhirnya negara jadi teruk, saudara. Sistem undang-undang negara jadi teruk sangat dengan apa yang berlaku. Seterusnya yang saya nak sentuh ialah persoalan negara kita sedang mengundang bala. Bang, Pak Long, Kak, negara kita sedang mengundang bala. Cikgu Bat ni dah main jadi Tuhan pula, nak ukur bala tak bala. Dengar betul-betul. Pertama sekali saya nak sentuh, baru ni kita tak pernah dengar. Sebelum ni kita pernah dengar, kita tak pernah dengar. Ada sebuah tempat rumah urut ni, dia panggil dalam bahasa orang putih dia spa. Spa di Kuala Lumpur. Orang tengok cerita ni sikit, tapi saya kena faham ni, saya nak gambarkan betul-betul ni kak. Ada sebuah spa di Kuala Lumpur, polis datang 1000. Betul lah polis 1000, betul, polis 1000. Yang gambar dalam pakai kain towel putih, berdarah pula towel bawah tu kan. Ni spa ni. Maka polis mengeluarkan kenyataan. Spa ini telah diserbu kerana, saya cuba cari perkataan yang tak berapa lucah lah, yang sesuai untuk digunakan untuk tontonan umum, kan. Spa ini ada kegiatan songsang lelaki dengan lelaki, maka kena 1000. Saya naik kat, saya cari spa tu, dan dia ada iklan dalam media sosial. Ada iklan dalam media sosial. Patut polis serbu. Iklan dia terang-terang. Dia kata iklan dia apa? Datanglah ke spa kami dan menikmati pakej lengkap dengan harga paling mahal tapi paling istimewa. Apa dia? Semua orang lepas berendam, lepas bilik sauna, lepas berurut, akan masuk ke bilik gelap. Gelap sungguh bilik tu, kan? Ruang tu gelap sungguh. Maka yang anda terpegang, itulah pasangan anda, dan lakukanlah yang terbaik pada ketika itu. Saudara, ini bukan dekat Amerika ni, ini dekat Malaysia ni, ya. Dan benda itu berlaku dan diiklankan. Saya ucap terima kasih, bagus polis serbu. Tapi selepas serbuan, polis telah buat pengumuman yang sangat menyedihkan. Apa dia? Sebelum tu saya nak cerita, yang ditangkap ni beratus, yang kena tangkap ni beratus belum. Depan balai polis Dang Wangi, tanpa berselindung, ada NGO, ada peguam-peguam buat demonstrasi untuk tuntut pembebasan lelaki-lelaki yang ditangkap tu. Kak, ada NGO dah sekarang, dan NGO tu dapat dana, dan ada yang terlibat dengan projek-projek ataupun program-program kerajaan. Saya bagi tahu ni, tanpa berselindung, bela. Sebab dia kata apa? Ini adalah hak masing-masing. Ini adalah kebebasan individu. Kan? Akhirnya polis pun buat pengumuman. Pertama, mahkamah telah menolak reman. Saudara, bukan mahkamah tolak reman. Yang saya nak bagi tahu ialah ada sesuatu berlaku sehingga reman lambat difailkan. Faham? Bukan mahkamah tolak reman, tak. Polis lambat failkan sehingga reman lambat difailkan sehingga mahkamah menolak reman. Kena faham tu. Kalau dia file semua proper,
mahkamah akan terima tolak, itu mahkamah tolak reman. Ini mahkamah tolak kerana proses mohon reman itu lambat difailkan. Kemudian polis buat kenyataan lagi, kami tidak ada kuasa dan undang-undang Malaysia tidak lengkap. Maka oleh kerana undang-undang Malaysia tidak lengkap, jadi kami tidak boleh mendakwa orang-orang yang ditangkap buat pesta songsang itu. Malaysia tak ada undang-undang ke? Ada. Perdana Menteri sekarang pun pernah kena dakwa dan kena tangkap pasal kes itulah, kan? Dan 2 hari selepas operasi di Pulau Pinang, operasi di mana? Operasi di Kuala Lumpur, operasi di Pulau Pinang. Operasi di Pulau Pinang mudah ya. Operasi, besok reman, terus charge dakwa di mahkamah. Kenapa di Pulau Pinang dan kenapa di Kuala Lumpur tak boleh? Saya bagi tahu saudara, di Kuala Lumpur tak boleh bukan sebab tak ada undang-undang. Di Kuala Lumpur tak boleh bukan sebab kelemahan ataupun apa-apa. Tapi di Kuala Lumpur tak boleh kerana yang ditangkap itu adalah orang yang ada nama. Antara yang ditangkap ialah pimpinan Parti Peringkat Pusat PKR. Yang ditangkap itu ialah pimpinan Parti Peringkat Pusat PKR. Yang ditangkap itu adalah pembantu atau pegawai setiausaha kepada menteri yang sedang memerintah sebagai menteri hari ini. Yang ditangkap itu antaranya siapa? Adalah pegawai ataupun pendakwa raya daripada pejabat peguam negara. Yang ditangkap itu siapa? Yang ditangkap itu ialah ahli-ahli politik daripada PKR. Kan itu tak boleh dakwa, kena tutup, saudara. Saudari yang saya hormati sekalian, kita mengundang bala. Saya bagi perkembangan dalam perkara yang sama. Sebelum ini kita digemparkan dengan perkembangan pesta songsang juga berlaku di Kelantan. Ingat ke tidak? Berlaku di Kelantan, yang hingga TV apa semua ni berlaku di Kelantan, dia kata. Saudara, ni saya nak bagi tahu. Saya jumpa pegawai yang in charge operasi itu. Saya jumpa pegawai kesihatan yang terlibat dalam banglo itu. Saudara, di Malaysia saya bagi tahu, di Malaysia ada ubat semenjak daripada Kerajaan Pakatan Harapan memerintah, Kementerian Kesihatan telah keluarkan duit rakyat untuk beli ubat HIV. Nama ubat tersebut PrEP, P-A-P-R-E-P, PrEP, nama ubat tersebut. Ubat ni untuk apa? Ubat ni perlu makan, ubat ni mahal dan perlu makan secara berkala. Kalau dia ada HIV, dia makan betul-betul. Seorang lagi, dia buat apa pun dia tak transfer, dia tak berjangkit. Dia tak berjangkit. Ubat ni kononnya, dan memang menunjukkan kesan lah daripada segi sains. Dan ubat ni diedarkan di hospital-hospital, satu hospital satu negeri. Contohnya Hospital Kota Baru untuk Kelantan, Hospital Sultanah Aminah di Kelang untuk negeri Selangor. Dia ada. Hospital seluruh negeri ada satu hospital yang edar ubat ni. Macam mana nak dapatkan ubat ini? Macam mana nak dapatkan ubat ini? Nak dapat ubat ini, pertama kita kena pergi periksa ada HIV ke tidak. Kita pergi periksa ada HIV. Okey. Kemudian kita kena lalui proses kaunseling. Kita kena dedah 5 tahun kebelakangan ni dengan siapa kita buat. Kan itu saya dah tengok. Dia punya salah silah tu macam anak beranak tu. Dia dengan dia, dia dengan dia pernah dengan dia pernah dengan dia. Saudara, Kak, saya paling malaikat 44, Kak, saya sangat terkejut. Akak tahu tak suasana sekarang ni ada orang bertaraf ketua pengarah terlibat dalam kegiatan ini. Ada orang bertaraf ustaz, ada orang bertaraf PU, pencetus ummah, ada artis, ada selebriti, ada orang penting negara. Sebab apa? Dia dah kena. Jadi panggil sesi kaunseling. Dia dedah 5 tahun ni dengan siapa dia berjumpa, dengan siapa dia buat. Dia dedah. Saudara, saya rasa terus gelap dunia ni. Ya. Okey, baik. Selalunya pesakit di Kota Baru, dia tak pergi Kota Baru sebab dia malu.
Pesakit di Selangor, di Kelang, dia tak pergi Kelang, dia pergi hospital di Seremban. Pesakit di Negeri Sembilan, dia akan pergi Kelang. Pesakit di Pahang, dia akan pergi Kota Baru. Dia jauh. Sebab dia tak nak identiti dia terdedah awal sangat. Maka di Kota Baru, di Kelantan, Hospital Kota Baru in charge sebagai hospital PrEP. Di bawah Majlis AIDS Malaysia, kerajaan bagi duit dekat Majlis AIDS. Majlis AIDS pula bagi satu NGO lokal. Maka setiap bulan ubat ni nak dikeluarkan, dia kena buat sewa lah, sewa villa, sewa banglo, sewa apa kan, untuk panggil semua yang datang ni daripada jauh. Kalau hospital Kota Baru buat di Kota Baru, yang datang ni daripada jauh, daripada Kuantan, daripada Terengganu, daripada jauh lah datang. Maka dah perlu banglo, perlu bermalam, jadi datang. Sesi pagi taklimat dengan doktor, pemeriksaan kesihatan, nak cek lah darah apa semua kan, nak tengok sihat tak sihat. Sesi kedua taklimat dengan pakar perubatan. Buat ni dia kena ada keselamatan, pakai itu macam ni apa semua ajar. Sesi petang, sesi moral, panggillah ustaz ngajar sikit apa semua kan. Akhirnya sesi sebelum senja bagi ubat. Nah, ni bekalan kamu sebulan, ni bekalan kamu sebulan, ni bekalan kamu sebulan. Malam tak ada sesi. Pegawai kerajaan balik, doktor balik, ustaz balik. Yang tinggal siapa? Semua perangai sama. Obat dah ada dekat tangan. Apa jadi? Jadi pesta. Kan itu kenyataan Ketua Polis Negeri Kelantan menyatakan pesta. Pesta songsang. Tapi dijawab oleh Dr. Zul dalam Dewan Rakyat, dia kata apa? Ini bukan pesta. Rumah tersebut dibayar dan program tersebut adalah di bawah Kementerian Kesihatan dan Majlis AIDS sebagai menyelenggarakan program tersebut. Dr. Zul pun tak salah, cakap betul. Ketua Polis Kelantan pun cakap betul. Pagi betul taklimat, siang taklimat, tapi kau tinggalkan orang tu malam sebab orang nak balik jauh, jadi tidur situ. Dan malam itulah berlaku pesta. Dan ini sedang berlaku di seluruh negara. Ini sedang berlaku di seluruh negara. Merebak, saudara. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, Dr. Zul sekali lagi bangun dalam parlimen ketika sahabat-sahabat kita tanya dalam parlimen. Dr. Zul ni bekas orang PAS. Dia tak rasa salah. Dia tak rasa salah. Dia kata apa? Dalam ucapan dia kata, kita sangat prihatin, kita ambil langkah pencegahan, ini juga manusia, mereka yang sakit ini juga manusia. Maka pada tahun ini kerajaan telah membelanjakan 1.4 juta duit rakyat beli ubat PrEP ni untuk bagi percuma kepada pesakit AIDS supaya dia orang boleh buat kerja terus dan kita lindungi. Berapa dia? 1.4 juta. Saudara, rujuk balik Hansard Parlimen, tahun depan kerajaan akan membelanjakan ubat itu sebanyak 4.3 juta. Faham tak maksud dia apa? Maksud dia pesakit bertambah mendadak. Pesakit bertambah mendadak. Dan ini kita berhenti tak? Kita lihat tak? TV1 keluar kartun, Ustaz, keluar kartun. Kartun tu lelaki dengan lelaki, pasangan. Dan selepas itu kerana perjanjian dengan Amerika, kita tak boleh tahan dah. Siaran TV kita, saya tak pasti, mungkin ahli parlimen kita alert. Sekarang kita kena ada 20% siaran TV kita dibenarkan untuk dapat daripada import ni, daripada luar negara ni. Siapa nak tapis? Siapa nak kata apa sekarang? Kak, bala Tuhan tu kalau datang, dia bukan bala tu datang lepas tu dia pilih kan, oh ni ustaz tamizinya rumah kemah ni elak kan, ni cikgu ubatnya rumah elak kan, akaknya rumah elak. Tak, Allah turun bala ni kata habis kita semua. Sebab apa yang berlaku sekarang ini betul-betul sedang mengundang bala. Itu belum lagi sentuh soal-soal tambahan macam mana agama kita sedang diancam.